Banyak betul Ji. Saya tengok ni memang geram. Tengok maman ni. Berbunga kan. Ni nak tanyalah Ji. Dah berapa lama dah dok buat tanam maman ni? Sebenarnya saya usahakan tanam maman sejak tahun 2000 lagi. Mana dah 25 tahun dah. 25 tahun dah? Tanam maman ni. Di kampung ni lah. Saya duk pelik Ji. Pasal apa? Gemencih ni dia memang popular dengan maman. Tempat lain tak ada. Dia asal-usul dulu gemencih ni memang untuk nenek kita dulu memang tanam maman. Tapi dia orang tanam di belakang-belakang dapur masing-masing lah. Sikit-sikit. Tapi bila mana kita tengok dia penggemar makan maman ni makin lama makin ramai, so kita perluaskan lah. Jadi ada beberapa rakan kita yang di kampung ni, kampung sebelah di sekitar Gemencih ni ramai yang dah usahakan tanaman maman ni. Nak tanam maman ni Ji, dia susah tak dia untuk dia naik ataupun kita perlukan baja ke macam mana? Dia keperluan saya maman ni terutamanya dia cuaca panas lah, dia nak cuaca panas. Patutlah kita yang tak tahan ni. Macam ni dia dalam masa 25 hari kita dah boleh harvest dia. Cepatnya. Itulah dia. 25 hari je dia punya ni. Betul. Macam sekarang ni kita tengok kan, dia dah berbunga macam ni kan. Sampai tahap macam mana yang boleh kita ambil daun maman ni? Maman ni kita harvest dia ataupun kita petik dia setelah dia keluar bunga tu. Ni macam ni dah boleh lah. Mana keluar bunga, mana kita akan masak nanti dengan bunga-bunga tu sekali lah. Baru ada aura bau dia tu. Cara kita nak mengambilnya kita ada macam mana tu? Cabut je. Cabut je? Cuba tuan. Boleh cabut Boleh cabut. Pada besar ni boleh cabut. Lah, senang saya ingatkan dia tanam memang berat nak angkat dia kan. Cabut je. Jadi betik daun je ni. Jadi hak ni yang ujung ni dah. Kita ambil bunga je lah. Yang batang ni tak mau ambil daun. Selain daripada kita rendang, kita jeruk lah. Jeruk. Tapi di sini tak popular sangat lah jeruk ni. Assalamualaikum. Haji Fahim, apa khabar? Alhamdulillah. Caco, macam buat apa kat sini, Caco? Den kat sini buat poi. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Ni, nak tengok buat rendang maman. Cakap Negeri Sembilan dah berbeli dah. Cakap bahasa Melayu biasa lah. Ni so nak tengoklah macam mana dia orang buat rendang maman ni. Sebab rendang maman ni memang menjadi favourite kita lah, Fan. Okey hang sampai kat sini nak belajar cara tanam maman, belajar cara buat rendang maman. Kalau boleh sebenarnya Fan nak komersialkan bukan kat Negeri Sembilan, bukan kat Gemencih ni je. Kita nak keluar kan, nak pergi kat tempat lain juga. Mungkin hang tak kenal Haji Fahim ni siapa. Haji Fahim ni orang kata usahawan maman yang terkenal di Gemencih ni. Antara usahawan bimbingan Kuskop dan juga Inscape tuan. Ya betul. Okey, nak tanya sikit tuan. Kalau sebelum dapat bimbingan Kuskop dan Inscape, penanaman ni macam mana? Berskala kecil ke? Biasa-biasa je ke macam mana? Yang bantuan daripada Kuskop dan Inscape tu dia berbentuk mesin retort. Mesin retort yang kita letak di pejabat koperasi gitu lah. Jadi komersialkan lah. Yang maman ni yang kita dah masak tu. Dia nak masak kita boleh retort. Kita boleh retort. Retort ni kan tahan